Pada suatu petang, dua beradik iaitu Alex dan Rolex sedang bermain di padang. Tiba-tiba, Rolex, jom pergi rumah peninggalan nenek. Jom. Oh, tu dia. Jom masuk. Ish, fotonya setahun ni. Weh, almari apa tu? Almari tu nenek cakap kita tak boleh buka. Kenapa dia bergerak? Hah? Cuba buka dalam kiraan. 1, 2, 3. Tak ada apa-apa pun. Jomlah keluar. Hah? Gerak lagi? Sakit lah. Sorry. Kita kat mana ni? Tak tahulah tapi penat lah. Apa kata kita pergi kat sana? Jom. Na. Wow, cantiknya tempat ni. Rolex, tengok tu ada budak sama macam kita lah. Jom tanya dia. Adik, kenapa tempat ni semua orang sedih? macam ni sebenarnya orang-orang tempat ni dikawal oleh AI, sebab itulah dia sedih. Jom ikut saya semua orang. Ni tempat dia. Terima kasih, Dek. Sama-sama. Jom masuk. Oi, nak pergi mana tu? Tak gimana? Cepat lari. Macam mana ni? Apa yang kita nak buat? Nah, ni baju dia ni. Mana awak dapat? Dekat tong sampah belakang. Dah, jom pergi. Hello. Weh, macam pernah dengar je suara tu. Jom pergi. Ha? Nenek? Rolex, tengok ni. Hah? Kenapa? Nenek? Rolex, cuba cakap. Takut-takut, bukan nenek. Okey. Nenek. Kan nenek dah cakap jangan buka almari tu. Tapi kami rindukan nenek. Nenek berasa kesunyian sebab tu nenek datang sini. Ada portal lah. Kamu pergilah, ibu bapa kamu menunggu. Bye-bye nenek. Bye.